Pernah tak terfikir macam mana sebenarnya sebuah bandar moden ni diuruskan? Apa yang berlaku di sebalik tabir? Ia bukan macam magic tau. Sebaliknya, ia satu sistem yang sangat-sangat kompleks. Jadi, kali ini, jom kita sama-sama bongkak satu rangka tindakan, satu blueprint yang boleh bantu kerajaan tempatan kita untuk jadi lebih cekap. Demi kita semua. Okey, soalan yang nampak mudah tapi jawapannya rumit. Cuba bayangkan dalam satu bandar ada jabatan perancangan, ada jabatan lesen, ada pengurusan sisa, macam-macam lagi lah. Semua ni kena bercakap antara satu sama lain supaya kerja lancar. Persoalannya, macam mana nak pastikan semua ni berfungsi serentak dengan baik? Inilah cabaran utamanya. Di Malaysia, kita panggil badan ni Pihak Berkuasa Tempatan atau PBT. Dan jujurnya, kebanyakan PBT sedang bergelut nak memodenkan teknologi mereka. Cuba bayangkan kita nak bina bangunan pencakar langit, tapi alatan yang ada cuma tukul dengan paku lama. Macam tu lah lebih kurang perbandingannya. Masalah utamanya macam ni. Bila sistem IT setiap jabatan tak bersambung, mereka seolah-olah bekerja dalam dunia masing-masing. Jabatan Pelesenan tak boleh akses maklumat dari Jabatan Perancangan secara automatik. Kesannya, kitalah sebagai rakyat yang rasa. Proses jadi lembab, kena isi borang sama banyak kali. Sebab apa? Sebab maklumat tersekat, tak boleh dikongsi dengan efisien. Jadi, apa jalan penyelesaiannya? Nah, ada satu konsep yang hebat dipanggil seni bina perusahaan atau dalam bahasa Inggerisnya, Enterprise Architecture. Dengar macam teknikal kan? Tapi jangan risau, benda ni bukan setakat beli komputer baru. Ia jauh lebih strategik daripada itu. Cara paling senang nak faham EA ni, bayangkan ia macam plan induk atau blueprint untuk sebuah bandar. Arkitek takkan reka bangunan tanpa fikir tentang jalan raya, paip air atau sistem elektrik kan? Semuanya kena selari. Begitulah EA untuk organisasi. Ia pastikan matlamat, cara kerja dan teknologi semuanya bergerak seiring menuju ke arah yang sama. Dan blueprint ni bukan main reka-reka je tahu. Ia dibina atas satu rangka kerja yang sangat kukuh yang disokong oleh penyelidikan. Tujuannya untuk pastikan setiap keputusan yang dibuat tu strategik, bukan sekadar tekaan. Tapi kalau dah ada plan yang bagus, kenapa susah sangat nak laksanakan? Jom kita tengok. Okey, kalau plan ni memang hebat, kenapa tak semua PBT dah guna, kan? Persoalan yang baik. Kajian mendapati sebenarnya ada 3 faktor besar, 3 pengaruh utama yang akan tentukan sama ada sesebuah bandar tu ada niat atau tidak untuk guna pakai plan induk digital ni. Rangka kerja ni dikenali sebagai Teknologi Organisasi Persekitaran atau TOE. Ia suruh kita tengok 3 benda. Pertama, teknologi. Sistem baru ni betul-betul bagus ke atau rumit sangat nak guna? Kedua, organisasi. Adakah PBT itu sendiri dah bersedia? Staf ada kemahiran tak? Dan ketiga, persekitaran. Ada tekanan dari luar tak? Contohnya, arahan dari kerajaan pusat atau mungkin sebab tengok bandar jiran dah maju. Jadi, poin dia kat sini ialah kejayaan untuk berubah bukan semata-mata bergantung pada canggihnya teknologi tu. Faktor manusia macam kemahiran staf dan sokongan pengurusan dan juga tekanan dari persekitaran, kedua-duanya sama penting. Sekarang, ini satu penemuan yang agak mengejutkan, terutamanya dari kajian tempatan di Malaysia. Kita semua mesti fikir, mestilah kena ada sokongan orang atasan, barulah projek jalan, kan? Tapi kajian tunjukkan, ia tak semestinya begitu. Sokongan bos besar mungkin tak secara langsung jadi penentu sama ada PBT tu ada niat nak mulakan projek ni. Rupa-rupanya, ceritanya lebih kompleks. Petikan ni sebenarnya membawa kita ke satu teori lain yang sangat menarik, teori institusi. Ringkasnya, teori ini kata kadang-kadang organisasi macam PBT ini berubah bukan sebab cara baru tu paling cekap, tapi lebih kepada sebab nak nampak sah di mata orang lain. Atau dalam bahasa mudahnya, sebab semua orang pun buat macam tu, takkan kita nak ketinggalan. Dan tekanan luaran ni ada 3 jenis. Pertama, tekanan paksaan. Ini yang jenis mesti buat, selalunya datang dari arahan kerajaan. Kedua, tekanan mimetik. Yang ini jenis tiru orang lain. Bila PBT nampak bandar jiran buat dan berjaya, mereka pun nak ikut. Dan ketiga, tekanan normatif. Yang ini pula jenis patut buat sebab pakar-pakar dalam bidang tu semua kata inilah standard terbaik sekarang. Okey, jadi sekarang kita faham. Niat untuk berubah tu datang dari gabungan teknologi, keadaan dalaman organisasi dan tekanan dari luar. Tapi, niat sahaja tak cukup untuk hasilkan apa-apa kan? Mesti ada sesuatu yang jadi penghubung antara idea dan realiti. Jom kita kembali kepada analogi pelan induk bandar tadi. Awak boleh ada lukisan pelan yang paling cantik dan canggih di dunia. Tapi, kalau tak ada peraturan pembinaan yang jelas, tak ada penguatkuasaan dan tak ada penyeliaan, bangunan yang terhasil mungkin akan senggit atau runtuh. Prinsip yang sama terpakai di sini.
Dan pautan yang hilang itulah yang kita panggil tadbir urus atau governance. Inilah jambatannya. Tadbir urus yang baik akan menterjemahkan niat tadi kepada pelaksanaan yang betul-betul berkesan. Ia wujudkan peraturan, ia letakkan siapa yang bertanggungjawab dan ia ukur kemajuan. Tanpa tadbir urus, pelan induk tadi cuma akan tinggal atas kertas. Baik, kita dah lalui macam-macam proses yang rumit. Jadi, untuk apa semua ni? Apakah hasil akhirnya? Apa ganjarannya? Sekarang kita sampai ke bahagian terakhir dalam rangka kerja ni, iaitu hasil atau outcomes. Kenapa semua ni sangat-sangat penting? Slide ni merumuskan keseluruhan perjalanan dengan sangat jelas. Mula-mula kita ada antecedent, semua faktor pendorong yang mewujudkan niat. Kemudian kita perlukan pengantara, iaitu tadbir urus yang baik untuk memandu pelaksanaan. Dan akhirnya, barulah kita akan dapat hasil, faedah sebenar untuk PBT itu sendiri dan yang paling penting untuk kita sebagai rakyat. Inilah intipatinya sebenarnya. Matlamat akhir bukanlah untuk PBT itu boleh berbangga, "Hei, kami ada sistem baru yang canggih." Tak, matlamat sebenarnya adalah untuk kita semua dapat rasa penambahbaikan yang nyata. Kurang masa beratur, urusan jadi lebih senang dan bandar kita diurus dengan lebih bijak. Itulah nilai awam yang sebenar. Jadi, kalau semua ni dibuat dengan betul, ganjarannya ada 4. Pertama, penjajaran yang lebih baik antara teknologi dengan matlamat bandar. Kedua, interoperability yang ditingkatkan. Nanti saya terangkan apa benda ni. Ketiga, kecekapan operasi, maknanya kurang pembaziran masa dan wang. Dan akhir sekali, gabungan semua ni akan menghasilkan nilai awam yang lebih tinggi. Okey, apa dia interoperability tadi tu? Bunyi macam gempak kan? Maksudnya mudah saja. Sistem-sistem yang berbeza boleh bercakap dan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Bagi kita sebagai pengguna, ini bermakna kita tak perlu lagi serah salinan kad pengenalan atau dokumen yang sama dekat 5 kaunter berbeza. Serah sekali, semua jabatan boleh akses. Mudah kan? Petikan terakhir ni berfungsi sebagai satu peringatan penting. Mengguna pakai pelan induk ni bukanlah satu projek siap dan selesai. Ia adalah satu komitmen jangka panjang. Kejayaan sebenar hanya akan datang bila pelaksanaannya berkualiti dan amalan baik ini terus dijadikan sebahagian daripada cara kerja seharian. Ia adalah satu maraton, bukan larian pecut. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Adakah bandar tempat anda tinggal sekarang beroperasi dengan sistem yang berterabur dan terpisah? Ataupun mereka sebenarnya ada satu pelan indak digital yang jelas untuk masa depan? Ini soalan penting sebab jawapannya memberi kesan langsung kepada kualiti hidup kita semua. Terima kasih kerana bersama saya kali ini.